malam ini juga manifestasi kita menjadi armies of humanity, humanity without border, humanity without condition. Hari ini adalah simbol kita, ya, di kalangan pemain-pemain, ahli-ahli parlimen Malaysia, pemain-pemain bekas pemain kebangsaan turun ke padang bersama-sama untuk kita jayakan projek Baby Bag dan juga bantuan-bantuan yang lain kepada Gaza. Alhamdulillah malam ini kita saksikan perlawanan bola sepak Match of Hope yang dianjurkan secara bersama oleh Klinik Ajwa dengan sokongan Yang Berhormat Tuan Syed Ibrahim Syed Noh, Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Jadi mereka menunjukkan komitmen kesediaan untuk bersama-sama malam ini dengan tujuan untuk kutip derma yang akan disalurkan kepada Gaza, khusus untuk kaum ibu dan anak-anak. Untuk program malam ini kita menyasarkan kutipan sebanyak RM100,000 di mana fasa yang pertama telah dilaksanakan dan telah disalurkan pada rakan strategik kita di Gaza melalui Pertubuhan MyEarth ataupun NGO MyCare. Jadi ini kita sedang mengusahakan untuk fasa yang kedua, ya, di mana setakat ini nampaknya sambutan ataupun sokongan daripada ahli-ahli parlimen Malaysia sangat padu, ya, di mana sumbangan setakat ini daripada RM100,000 yang disasarkan setakat ini dimaklumkan telah hampir mencecah RM70,000. Saya sekali lagi nak menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia yang cintakan keamanan, yang cintakan kedamaian, yang cintakan kemanusiaan untuk sama-sama kita memberikan sokongan kepada program-program yang dilaksanakan oleh badan-badan kemanusiaan seperti MyCare dan menjadikan ini sebagai medium untuk kita menunjukkan sumbangan dan sokongan kita. Caranya kreatif. Caranya, salah satu cara tadi adalah dengan adanya baby bag. Baby bag ini kosnya mudah, tidak ada sesuatu, tapi kandungannya itu penting. Maksudnya ialah bag yang mengandungi bahan-bahan bantuan untuk bayi. Mereka sangat-sangat memerlukan daripada kita semua. Jadi bagilah sumbangan, bagilah dukungan anda. Hari ini adalah simbol kita, ya, di kalangan pemain-pemain, ahli-ahli parlimen Malaysia, pemain-pemain bekas pemain kebangsaan turun ke padang bersama-sama untuk kita jayakan projek Baby Bag dan juga bantuan-bantuan yang lain kepada Gaza.